Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di CA YouTube channel 5306. Hari ini kita akan berkongsi pula resipi kari pap kentang dan udang basah. Kita akan berkongsi untuk menghasilkan kulit kari puff yang licin ataupun mulus. Isian kari puff yang teramatlah lazatnya berserta mewah dengan udang. Jom kita lihat apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat inti dan juga untuk membuat kulit kari puff. Langkah pertama adalah penyediaan inti kentang dan udang. Okay. 250 gram ubi kentang dipotong dadu dan direbus. Tambahkan 1/4 sudu teh garam dan kita kacau. Dan kita akan rebus hingga ianya empuk. Bawang besar yang sebiji ini, bahagian bawah dia ni dan bahagian atas dia ni kita potong. Lepas tu potong kecil-kecil. Dan kita akan tumbuk bersama 2 ulas bawang putih dan 1 inci halia. Daun kari yang 2 tangkai ni pun kita akan tumbuk sekali. Okey, kita akan potong bawang besar menjadi cube-cube macam ni. Kita tepikan 3 tangkai daun bawang dan 2 tangkai daun sadri ataupun daun sup. Kita akan potong kecil-kecil. Udang sebanyak 200 gram setelah dibuang dia punya kulit dan bahagian yang ni, yang belakang udang tu ya, yang warna hitam tu, dan masukkan suku sudut teh garam. Lepas tu kita gaul. Okay, kawan-kawan, udang ni nampak besar, jadi kita akan potong-potong lah. Jadi saya akan potong dia bagi jadi 3 macam tu. Okey. Saya menggunakan rempah serbuk ikan sebanyak 2 sudu makan. Macam tu ya. Setengah sudu teh serbuk lada hitam. Panaskan sedikit minyak untuk menumis. Ini bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi tu, kita goreng ya. Gunakan api yang sedang-sedang saja. Apabila bahan-bahan yang kita goreng ni dah naik wangi baunya, masukkan rempah yang telah kita campur dengan sedikit air tadi tu. Apabila minyak dah timbul macam ni, kita bilaskan bekas kita tadi dengan sedikit air rebusan dan kita masak sehingga dia naik minyak lagi sekali. Setengah sudu teh perasa ayam, suku sudu teh garam, 1 sudu teh gula, dan kita gaul. Kita masukkan udang dan kita gaul. Kelihatan sekarang udang kita ni dah macam berwarna putih sedikit, maknanya setengah masak. Kita masukkan kentang yang telah kita rebus dan tuskan dan gaul. Bawang besar yang telah kita potong tadi dan kita gaul. Betul akhir sekali masukkan irisan daun bawang, dan daun sadri. Okey, siap dah masak. Langkah kedua adalah penyediaan pastry ataupun kulit kari puff yang amat mudah dan sempoi saja. Okey,
kita memerlukan 2 cawan ataupun 250 gram tepung gandum. Okey. Setengah sudu makan tepung jagung. Setengah sudu teh garam. 1 sudu makan menggunung macam ni, margarin. 60 ml ataupun 6 sudu makan air kosong. 30 ml minyak masak. Gaul adunan kita ini sehingga menjadi seperti serbuk roti. Kan air kita sedikit demi sedikit. Okey. Yang adunan ni dah tak lekat di tangan dah kan? Tengok macam ni. Okey. Dan kawan-kawan, kita sediakan satu plastik, masukkan kuih kita ni dalam plastik. Lepas tu kita rehatkan dia selama setengah jam. Mula-mula sekali kita taburkan tepung gandum tu dan kita uli sebentar ya. Kita bahagi kepada 2 bahagian. Okey. Yang setengah bahagian tu kita potong menjadi 10 bahagian dan bulat-bulatkan seperti bola. Dan yang lagi sebahagian ni kita akan buat benda yang sama. Okey. Taburkan sedikit tepung di tempat kerja kita. Ambil satu dough ni. Okey kawan-kawan, kita akan canai memanjang. Okey, macam tu ya. Letakkan 1 sudu makan inti ke atas pastry. Tu tarik ni macam tu. Okey. Kita tutupkan dia macam tu. Baru kita angkat. Claim curry puff ini dengan cara picit, kemudian kita lipat. Okey. Kalau kawan-kawan tak pandai untuk claim ni, jangan susah hati. Boleh pakai acuan ya. Acuan curry puff. Okey. Dah jadi 1 biji. Okey. Letakkan di atas dulang yang telah kita tabur dengan tepung gandum. Okey. Curry puff, kentang dan udang sedia untuk digoreng ya. Panaskan minyak secukupnya. Goreng 2 tangkai daun kari sebentar saja sebelum kita memulakan menggoreng curry puff untuk mendapatkan bau curry puff yang sangat harum. Angkat dan toskan daun kari ini. Ianya akan digunakan sebagai hiasan semasa kita nak menghidang curry puff nanti. Masukkan kuih ya. Menggunakan api yang sedang-sedang kecil. Kita masukkan kuih kita. Apabila kuih kita ni dah timbul, baru kita terbalikkan. Macam tu. Okey. Kita ni dah garing, bolehlah kita angkat. Kawan-kawan lihat. Inilah hasilnya. Kita punya curry puff ni licin rupanya. Sebab kita menggunakan api yang sedang-sedang kecil ya. Pandangan dekat, depan dan belakang curry puff yang sangat licin dan pastry-nya sangatlah rangup. Ini adalah pandangan dalam curry puff. Intinya tidak dipenuhi oleh oksigen tetapi dipenuhi oleh inti yang mewah dengan udang. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton video ini hingga akhirnya. InsyaAllah kita akan jumpa di video yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan.